Mama! Jom Mami Zun kongsikan cara nak tuang susu dari breast pump Ali Z10 Pro. Selepas selesai Mama pump, Mama perlu offkan motor pump terlebih dahulu. Kemudian, Mama boleh cabut bra Mama dan tundukkan sedikit badan Mama ke hadapan. Ini bagi mengelakkan tiadanya lebihan susu yang tertumpah keluar. Sebelum Mama nak tuang susu, Mama perlu pastikan tiada lebihan susu di dalam corong pump. Sekiranya ada, Mama perlu onkan motor pump dan Mama perlu tingkatkan level. Selepas selesai semua lebihan susu masuk ke dalam cup, Mama perlu offkan motor pump dan Mama boleh cabut motor. Alright. Kemudian, Mama boleh ambil storage bottle ataupun plastik susu dan Mama boleh terus masukkan susu ke dalam cup. Untuk nak tuang susu, Mama boleh keluarkan susu daripada lubang ni. Cara nak pegang, Mama ambil tapak tangan Mama yang belah sini, Mama pegang bahagian yang besar ni untuk support. So, Mama boleh tuangkan je macam biasa. Mama boleh tekan-tekan dekat tepi ni untuk bagi tekanan supaya susu boleh keluar semuanya. Alright. Okay, dah siap. Happy breastfeeding, Mama.